Itulah Adam, salah seorang kanak-kanak yang kelaparan dan antara mangsa yang telah hilang tempat tinggal dan juga sumber makanan. Astagfirullah. Tanpa bantuan segera, mereka mungkin takkan mampu bertahan. Kalau jual barang kita, Maksudnya? jual barang kita, duit yang dapat tu kita boleh derma. Bijaklah Umi ni. Alhamdulillah, kita berjaya. Akhirnya mereka semua dah ada tempat tinggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Adam lah. Adam, dia nampak sihat lah. Adam nak cakap apa-apa? Terima kasih tolong saya. Jom menderma kepada mereka yang memerlukan.